Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbahaskan tentang satu hal penting yang menjadi keperluan asas pada manusia. Yang manusia setiap hari mencarinya, yang setiap hari manusia memerlukannya. Juga dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang harta, tentang duit. Setiap kita perlu kepada harta. Untuk kegunaan-kegunaan keseharian, untuk makan kita perlu harta, untuk kita beli rumah kita perlu harta, untuk beli kereta kita perlu harta, untuk beli pen dan buku tulis kitab kita perlu harta. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita bagaimana kita menggunakan harta dan siapa sebenar yang memiliki harta. Katanya, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya istiqamahlah kamu dalam iman. Sentiasa tambahkanlah kualiti iman kamu. Perintah berimanlah kamu. Kita diperintahkan beriman ini, adakah kita tak beriman? Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Di dalam Al-Quranul Karim, bila ada perintah dari Allah untuk berbuat sesuatu, bukan bermakna dia tak buat sehingga disuruh buat. Tapi ada kalanya dia dah buat, hanya disuruh tingkatkan. Dia dah buat, disuruh istiqamah. Dia dah buat, jangan berhenti apa yang dia buat daripada kebaikan. Makanya dia perintah sekali lagi untuk buat. Seperti, Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Hai seorang Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi tak bertakwakah sehingga disuruh oleh Allah bertakwa? Dia yang paling bertakwa. Lalu kenapa disuruh bertakwa lagi oleh Allah? Istiqamahlah kamu dalam takwa. Kekallah kamu dalam takwa. Tingkatkan kualiti ketakwaan. Itu bila ada perintah dari Allah dan perintah itu memang kita dah buat atau kita ada dalam perintah itu, maka bermaksud istiqamah dan berterusan. Billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan juga Rasulnya. Kekallah kamu dalam iman walaupun harganya nyawa kamu. Kekallah kamu dalam iman, jangan kamu menjual iman untuk apapun juga. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan tentang adanya golongan orang yang diberi iman namun dia menjual imannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan sebelum hari kiamat ada fitnah-fitnah yang terjadi. Sehingga situasi umat Islam ketika berada dalam situasi fitnah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan sedikit daripada keduniaan. Menjual agama maksudnya adalah meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah semata-mata untuk dunia. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah semata-mata untuk dunia. Sehingga orang mencuri yang itu dilarang oleh Allah semata-mata untuk dunia. Orang rasuah dan dia tahu benda itu haram dan dilarang oleh Allah tapi dia buat juga, maka dia meninggalkan apa yang dilarang oleh, dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah semata-mata untuk keduniaan. Sehingga apa yang diperintah oleh Allah ditinggalkan, apa yang dilarang oleh Allah dia buat semata-mata untuk hanya keduniaan sahaja. Orang buat TikTok, ya kan, buat benda yang aurat ke, dia tak sopan ke, maki orang ke, semata-mata untuk mendapatkan gift, apa macam-macam lah gift tu, atau at least paling tidak dapatkan publicity. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dedahkan aurat untuk dunia, buat tarian songsang tak sopan pun untuk dunia, buat hal-hal yang pelik untuk dunia. Amin billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu, kekallah kamu dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, dan bersedialah untuk berkorban untuk menjaga iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Walihada di antara doa diajarkan, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada zawalul iman. Al-aman, al-aman min zawalil iman. Ya Allah, berikan kepada aku aman daripada hilangnya iman. Jangan sampai iman ini hilang.
Karena khawatir manusia sudah diberi iman, akhirnya hilang imannya disebabkan oleh karena maksiat atau karena dosa. Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Dan infakkanlah apa-apa atau sebahagian daripada apa-apa yang telah kamu dilantik oleh Allah untuk menjaganya, yaitu harta. Katanya kamu dilantik untuk menjaga. Khalifah itu kan istakhlafa, yastakhlifu, mustakhlif. Mustakhlif orang yang dilantik atau orang yang dipilih untuk menjadi khalifah. Katanya, wa anfiqu, infakkanlah akan harta yang kamu dilantik sebagai penjaga, pemilik kepada harta itu. Pentadbir kepada harta. Yang namanya khalifah, ganti, bermakna ada yang kita ganti. Ada pendahulu kita yang memiliki itu harta. Dengan demikian dalam ayat ini Allah ingin memberitahukan tak ada sesiapa yang memiliki harta secara independen. Semua harta yang ada dimiliki oleh orang-orang sebelum kita. Kita simpan emas. Ya kan? Mana dulu ada? Orang dulu ada atau emas itu dulu ada? Emas itu dulu ada. Ini bumi disimpan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tembaga di situ, ada emas di situ. Dalam lautan ada ya permata di situ. Ya kan? Siapa yang punya? Manusia belum lagi ada dulu. Manusia korek dulu jumpa emas tuh. Emas itu dah ada dulu. Sebelum manusia, itu manusia bikin emas, simpan emas batangan. Ya kan? Apa sih namanya emas itu? Hah? Jok, ya itulah. Jongkong emas itu kan. Siapa yang punya? Ya kita beli, kita sekarang beli. Sebelum kita siapa? Orang lain punya. Berarti kita ini memiliki setelah emas itu dimiliki oleh orang lain. Jadi dengan demikian, yang apa kita miliki sebelum kita sudah memilikinya. Oleh karena sebelum kita memiliki sekarang dah tiada, kita sekarang memiliki, satu hari kita tiada, orang lain juga akan memiliki, kita punya harta. Dan begitu terus pusingan masa itu. Oleh sebab itu tak ada sesiapa yang akan kekal dengan memiliki harta. Satu hari pasti akan ditinggalkan. Bil hadis Nabi Muhammad SAW berbicara tentang harta, katanya hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Asy-Syukhair. Qal intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Yaqulu ibn Adam mali mali. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, telah melalaikan kamu menumpuk-numpuk harta. Melalaikan kamu menumpuk-numpuk harta. Dia bukan hanya menumpuk saja, menumpuk-numpuk. Maknanya menumpuknya banyak kali, tak habis-habis. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila orang akan berhenti menumpuk harta? Kalau sudah masuk kubur. Dah dekat masuk kubur, ingat, aku punya duit banyak sangat, macam mana ya? Dia dah susah payah dia mula daripada dia bekerja daripada bawah dia, ya kan? Dia simpan sikit-sikit, pagi dia kerja, malam overtime juga. Tak ada masuk untuk rehat. Rehat sesaat pun sudah terus bangun pergi kerja balik. Setahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, simpan APF, KWSP, simpan dalam bank kad ATM ada 49. Contohlah. Jongkong emas sudah simpan dan password ada 97. Contohnya. Simpan. Malaikat maut datang. Tunggu dulu, aku punya jongkong emas, nak buat macam mana ini? Faham tu?
Dia dah fikir dah susah payah. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ambil manfaat orang lain ahli warisnya. Yang kerja dia, yang keringat dia, yang walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali mali, duitku duitku. Pikir duit saja. Katanya, dhahaban nasu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa'anhu nasu qad dhahabu. Malan nasu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa'anhu nasu qad malu. Infaddan nasu ila man indahu fiddu wa man la indahu fiddu fa'anhu nasu infaddu. Dhahaban nasu, manusia pergi, ila man indahu dhahabu, pada orang yang punya emas. Dhahab juga artinya emas. Wa man la indahu dhahabu, siapa orang yang tak punya duit, tak punya emas, fa'anhu nasu qad dhahabu, maka orang akan pergi daripada orang itu. Time ada duit, oh, kapcing, oh, best friend, hari-hari say hello. Bila dia tak punya duit, kena block dia. Telefon diangkat, dengar suara si fulan tu. Oh, sekejap ya, aku tengah sibuk meeting. Padahal dia makan roti dia. Dah tak ada duit dah. Sudah susah. Ketika banyak duit, satu hari 4-5 kali telefon. Rindulah, rindu. Rindu dengan siapa dia? Ada manusia begitu. Bila ada orang banyak duit, dia dekatlah. Bagnya dibawakan, seliparnya dibawakan, kereta dibukakan pintunya. Kalau tak punya duit, khalas. Katanya, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam berkata, duitku duitku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait. Apa yang engkau miliki pada duit itu selain daripada yang engkau makan dan habis. Kita dihidangkan makanan banyak, boleh kita habiskan semua 1 ekor kambing? Tidak. Sebatas mana kita boleh masuk kita punya saiz perut tu? Kambing 1 ekor depan kita. Iya, kita, Allah kasih kita punya saiz cukup saja. Sikit saja. Ma akalt fa afnait. Harta kamu yang kamu makan dan habis. Yang di depan tu walaupun kamu yang beli, walaupun kamu yang masak, walaupun kamu yang buat. Bukan, nak makan macam mana, tak ada spesial lagi dah. Orang lain makan. Wa ma labista fa ablait. Harta kamu itu apa yang kamu pakai? Fa ablait. Kita ada beberapa pasang baju. Kita ada 5. Kita pakai semua 500 kali ke? Ya, satu helai saja lekat di sana. Yang lain mana? Letak dah. Yang kalau apa-apa berlaku kepada kita, kita punya baju dibuka. Mau itu baju daripada kain mana ke, tak akan dibawa pergi ke barzakh. Ada orang nak pergi ke barzakh nak pakai tie, wala nak pakai nak berhias, macam nak pergi kenduri. Kain kafan je 3 helai. Itu pun 3 helai pun sunnah. Cukupnya 1 helai saja. Itu yang akan masuk dalam alam barzakh, alam kubur. Pakaian cantik-cantik mahal-mahal tu mana semua? Wa ma tasaddaqta fa amdait. Dan harta kamu itu apa yang kamu sedekahkan, itu yang kekal. Yang kamu makan habis, yang kamu pakai hanya 1 helai sahaja, tak boleh lebih dah. Jadi yang bermanfaat yang mana? Yang kamu sedekahkan. Bila nak sibuk dengan rakus, nak menumpuk-numpuk pada harta ini, kalau pada akhirnya tiada yang memberi manfaat kecuali yang kita sedekahkan. Kata baginda Rasulullah SAW, mana harta yang kamu sukai? Harta kamu atau harta ahli waris? Katanya, tentulah wahai Rasulullah, kami suka kepada harta kami. Kata Nabi, harta kamu yang kamu sedekahkan. Harta yang kamu simpan, harta ahli waris.
Anytime ajal datang kepada kamu, itu harta berubah tangan milik kepada ahli waris. Ya kan, orang kalau sudah meninggal dunia, hartanya siapa punya? Ahli waris. Satu hari beliau perintahkan Siti Aisyah untuk agihkan kambing, potong kambing. Bagi Rasulullah SAW mengatakan suruh suruh sedekah. Bagilah sampai kepada shoulder. Nabi suka bahagian itu disimpan oleh Siti Aisyah untuk Nabi. Maka Nabi masuk, bertanya kepada Siti Aisyah, dah dibagi dah daging kambingnya. Ya Rasulullah, semua habis kecuali shoulder. Nabi tersenyum dan beritahu semua kekal kecuali shoulder. Yang kita makan sendiri untuk kita, yang kita sedekahkan baru dijadikan sebagai pahala. Paham dong? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Infakkanlah harta yang Allah telah jadikan kamu sebagai khalifah, penjaga, pemilik, pentadbir kepada harta. Yang punya siapa? Ya Allah Ta'ala. Yang bagi, saya kerjalah. Yang bagi awak otak cerdas untuk boleh berfikir buat kerja, siapa? Coba short sikit awak punya, punya urat. Silap-silap boleh masuk pergi ke rambutan itu. Kan? Allah kasih semua. Tangan Allah kasih, mata Allah kasih, otak berfikir Allah kasih semua. Semua pemberian daripada Dia Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan menggunakannya juga untuk Dia juga. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Dengan demikian di sini dijelaskan oleh Allah bagaimana kita berhati-hati di dalam menggunakan harta. Sebab kita ini lantikan sebagai pentadbir. Nah, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diperintahkan cari duit daripada tempat yang betul. Guna duit di tempat yang juga betul. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu washrabu wala tusrifu. Jangan kamu israf, membazir. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman farzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kamu tak boleh berikan harta kepada orang yang tak cukup matang untuk menggunakan harta duit dia. Apa sebabnya? Sebab harta ada kehormatan yang tak boleh sembarangan. Dicarinya dengan cara yang betul, digunakannya pun juga dengan cara yang betul. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dasar imannya itu dia benar dalam menggunakan harta, berinfak, bersedekah, terutama bersedekah kepada kaum kerabat, kepada family, kepada orang-orang yang susah daripada kalangan kita punya keluarga. Katanya bersedekah kepada family, itu sedekah dan juga silaturahim. Pahalanya 2. Kalau bersedekah kepada orang lain dapat pahala sedekah sahaja. Bersedekah kepada keluarga dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Pahalanya besar. Apa pahalanya? Dalam hadis menyatakan orang yang bersedekah itu dapat meredakan murkanya Allah. Artinya akan mendapatkan redha dari Allah. Orang yang bersedekah akan digantikan oleh Allah. Orang yang bersedekah akan diberkati hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat orang tersebut. Katanya fil hadis setiap pagi malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ganti daripada engkau. Berikan kepada orang yang enggan untuk bersedekah kehancuran pada hartanya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma
razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infak apa yang Allah kasih kepada kamu sebelum datang ajal. Bila ajal datang, ya Allah kembalikan aku nak bersedekah. Oleh hadza fil hadis dibilang Nabi bersabda bahwasanya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan dalam keadaan kamu sehat, dalam keadaan kamu segar, dalam keadaan kamu perlu kepada harta. Itu sebaik-baik sedekah. Dan seburuk-buruk sedekah adalah yang kamu sedekahkan dalam keadaan kamu sakit, penat, sudah nak nazak. Sudah nazak, dah fikir aku dah jadi mati dah. Aku punya duit, orang lain manfaatkan, aku dapat apa? Apa aku dapat orang lain bermanfaat? Khalas aku nak sedekah, bagi wasiat. Nanti duit aku ni, ini malaikat mau dekat dah. Duit dibagi kepada anak yatim ya, bagi kepada madrasah sekian, nak habiskan duitnya. Time dia sudah nazak sebab dia sedar dah tak boleh nak guna. Ada seburuk-buruk sedekah. Tak bagi sedekah time sehat. Sebab dugaannya untuk meraih keikhlasan lebih mencabar berbandingkan orang yang sakit nazak.